Okey, ni dia. Depan saya ni adalah asam pedas Mama Nampak tu. Ikan siakap. Oh, besar. Ikan siakap tu besar tu. Dia potong 3. Lepas tu dapat sekali dengan 2. Ini orang panggil apa? Kacang. Bukan kacang. Ni bende. 2 bende. Dapat sekali telur masin. Dapat sekali dengan pedem. Memang sebati lah. Kalau bagi saya, kalau makan tu, kalau masuk ke 3-3 ni, dengan kuah dia memang sangat sedap. Apa-apa kalau korang berminat, nanti saya akan bagi nombor dia lah. Memang kalau bagi saya, inilah asam pedas yang terbaik. Ikan siakap. Murah pun murah, mahal pun tak mahal sangat. Biasa-biasa memang mampu milik untuk ikan siakap. Dia bagi sekali dengan 2 bende. Telur masin, nasi puas hati. Ni dia. Nasi puas hati. Tu nasi dia. Lepas tu dia bagi sinilah, dalam bekas macam gini. Nanti saya share. Makanan dia memang sedap. Okey, ciao. Apa-apa pun, selamat mencuba. Nanti saya share nombor phone dia. Alright.